Assalamualaikum. Untuk video kali ini, kami ingin persembahkan video interview untuk tugasan penilaian akhir bagi subjek teknologi tradisional dalam warisan. Tapi sebelum itu, mari kami perkenalkan ahli kumpulan kami dahulu. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Kampung Genting bersama Encik Mazlan dan saya Nurul Izzah binti Yunus, wakil pelajar daripada UMK Baca untuk subjek teknologi tradisional. Sekarang saya nak interview Pakcik Mazlan. Boleh Pakcik perkenalkan diri Pakcik dulu? Saya Mazlan bin Idris, sebagai anak nelayan tempatnya di Kampung Genting lah. Umur Pakcik berapa dah? Ada 48 tahun. Lepas tu saya nak tanya lah, berapa lama dah Pakcik jadi nelayan kat kampung ni? Ya, nelayan tu dari bodoh lagi, tapi hok betul-betul itunya dalam dua Umur 20 gitu lah. 20. Pakcik hasilkan peralatan menangkap ikan sendiri ni bila? Ni kadang-kadang dulu dalam sekolah ni, kadang-kadang cuti sekolah, tu ikut ayah. Balik sekolah, buat kerja kan buat sekolah. Datang cuti Cuti je? Cuti, muka hari lain sekolah. Benda ni Pakcik minat ke sebab Minat bukan pok suruh lah kata. Baik. Lepas tu seterusnya boleh tak Pakcik bagi tahu kemahiran Pakcik belajar sendiri ni daripada keluarga ke, daripada turun-temurun Pakcik ke? Gitu. Dari kecil tu duduk ikut ayah ayah buat buka apa semua, jadi time cuti tu tahu dari keluarga lah, dari tok lagi lah. Dulu semua ketua Pakcik memang asal dari sini belakang lah. Okey, baik. Okey, seterusnya Encik Mazlan. Soalan saya adalah, mengapa kawasan Kampung Genting ni sesuai untuk para nelayan menangkap ikan? Sebab dia dekat dengan pantai dekat pantai ni, jadi semua kampung ni dalam 80% tu anak nelayan semua tu laut lah. Sumber pendapatan pendapatan dari laut lah. Sebab dari jauh benda muka jauh. Benda jauh. Jauh nak cucuk tanah payung lah. Dari jauh dia dekat dengan pantai, sungai. Semua dari rezeki dari laut lah. Dari tu apa ni, orang tua dulu lagi. Menurun lah dari. Okey, soalan kedua. Adakah keadaan sungai ni berkaitan dengan peralatan tersebut? Ya, ni peralatan ni untuk dari laut. Kita keluar dari laut kalau sungai ni dia pakai apa ni, jaring lain lah. Dia guna lain-lain. Dari sungai dia pakai jaring lain. Laut dia lain. Ni yang panggil pukat tundor. Pukat tundor. Ni sesuatu laut lah dengan jarak yang besar. Dalam kita tubik dalam pekat 5 batu daripada pantai. 5 batu daripada pantai guna pukat ni. Guna pukat ni. Berapa selalu kedalaman dah? Ya, dalam 5 batu daripada 5 batu natika daripada pantai. Daripada okey. Selalu kalau guna yang ni dapat sumber ikan tu banyak. Buka ni jaring buka udai panggil. Udai tapi ya semua masuk lah. Udai ikan ke apa. Sekali buka tundor lah. Sekali angkat banyak boleh. Ada lah, tanya rezeki banyak rezeki tak ada. Ikut musim lah. Ya kira atas muka tak tentu lah hasilnya. Muka orang tak nampak Terusnya saya nak tanya, setiap alat-alat ni mana kita boleh dapatkan ikan? Tu. Ya, pertamanya kita bila jaring tu jatuh semuanya ni papai ni untuk buka ke jaring lah. Kalau tak ada papai, jaring tutup tu tak. Ni kalau ada papai ni akan buka. Muka dia duduk dalam air pun dia duduk cacik gini ni. Kita tunda cacik gini akan buka gitu lah. Atau kita tunda gini lah. Tu mahu ni pakai tali dua ni tarik tu lah. Jaring ni jalan 4 jam baru tak karas sekali. 4 jam sekali. Biasa ke dalam kita lepak alat tu kalau kita pergi dalam kalau nelayan kata kat dalam pekat 17 ni dalam 7 batu. 7 batu natika ada air dalam 20 lebih. 20 lebih lah kira.
Kalau dalam pekat 7 batu dan tikar lah. Biasa berapa kali pusingnya? Macam 4 Ya, jam sekali? ya 4 jam sekali. Biasa kadang-kadang nak buat dalam 3. Kita tubik di hari tu 3 kali sehari lah. Tahu lah. 3 kali sehari. Kita masuk lah. Ya. Tubik pun tak tentu, kadang-kadang kita tubik dalam pukul 5. Kalau kau ni, power barang tu kena kata masuk dalam masa awal, kita tubik awal sikit. Kalau barang tu orang kalau dia masuk lewat, kita tubik lewat sikit, masuk lewat sikit. Ya atas musim-musim lah, musim tengok air kan ya. So, apa alat hok cik biasa guna? Biasa pun kat tunda lah. Kat tunda lah. Kalau macam bubu tu, bubu ni biasa guna waktu bila? Biasa bubu ni ya tanya ombak teduh, ombak lini. Kita akan pergi di pula dalam 3 hari, 4 hari kita masuk sekali ya bubu pula. Cara guna bubu tu mana? Macam lepak? Cara kita bubu masuk upel dalam bubu tu. Tak, tunjuk bubu dah. Ni kan bubu tu, kita masuk upel dalam, kita pun buat dia, tapi kena ikut arus juga. Arus air ikut arus air kita buat tu dalam sejak kau kita karakan kita buh upel dan kita buh pula. Ya banyak jenis bubu khisi. Bubu. Bubu ni ada atas ni dalam dah ni. Tu bubu. Okey cik. Okey, soalan saya nak tanya, apa pendapat pakcik, adakah produk ini memenuhi keperluan sebenar untuk bagi seorang nelayan? Buat setakat ni kita pakai peluh ni lah. Peluh ni buat dari datuk nenek pun kita pakai hon ni. Kalau kita ubah sikit lagi pun ubah, kalau motor besar LSB utama ke dia pakai peluh alat ni. Kalau untuk pukat tunda lah alat ni ya. Kita akan pakai pukat tunda pukat ni. Kecuali kalau kita ubah sikit lagi pun lagi kau bubu. Kalau motor kita kecil tahap tu, kita akan pun pindah ke produk tu apa ni? Dalam pukat anyuk. Pukat anyuk. Pukat anyuk ni jadi macam teh ikan di sawah lah dia. Teh pukat ni tinggal. Tinggal teh pukat anyuk. Tapi biasa sekarang ni dari dulu lagi lah kita pakai guna ni lah. Bagi memang wajib lah. Wajib pakai ni. Kalau seorang nelayan apa pun kita pakai ni. Okey, soalan yang kedua, kalau sekiranya ada orang kata masa depan ada penambahbaikan kan terhadap produk ni, apa yang pakcik harapkan daripada produk? Jadi ya gini, kalau motor besar LSB ni dia satu produk ya kira untuk ya dua untuk bubu dengan kat tunda. Macam ni ada tapi jarang lah di kapal getih ni ya jarang. Tapi biasa LSB ni ya dalam banyak ke dalam musim pucuk orang guna, orang panggil pakai buka tunda dia. Pakai buka ni. Kecuali LSA banyak ke dia mau tukar produk buka anyuk. Buka anyuk sebab dia LSA buka tunda ni dia ni boleh dia mati sekali. Ni boleh dia mati, ni boleh hidup. Buka tunda. Dia macam ni lah. Kena macam lotek lah kita mati lah. Hidup balik. Renew lah. Renew balik lah. Kalau buka tunda ni pengalas sepi ni dia hidup sama. Tayar ni 12 tahun dia hidup sama. Sepi ataupun sesi kalau A dia lesen buka tunda ni dia boleh sekali. Dia boleh dia mati kita akan guna buka anyuk lah. Sepi. Buka taksi lah buka anyuk lah. Tu kan. Okey, soalan terakhir lagi. Adakah produk ni sesuai untuk masa jangka panjang untuk ke depan kita dia tak tentu. Sebab jangka ni kalau kita pergi tubik nasi kita terbaik kena batu ya penuh lalu. Habis kalau tapi kita akan buat baru balik lah. Buat baru balik. Kadang-kadang buat baru pun dalam 2, 3, 4, 5 bulan kita tukar daging ni mana gepuk, mana kita tukar separuh. Untuk soalan yang seterusnya, apa harapan pakcik terhadap masa depan pekerjaan nelayan? Harapan pakcik ni kalau boleh tasiri pupulah, tasiri mati ada. Jadi agak ni tahun ke setahun tu sampai tasiri buat tradisional ni dalam kapal ni kalau boleh nak samalah. Faham. Okay, yang kedua pula, nasihat pakcik kepada generasi muda yang nak jadi nelayan. Tapi kalau boleh ni kalau tak ada kerja tu dua yang lain baik balik kerja di kampung lah.
Tapi dah harap orang tua anak-anak boleh belajar biar betul-betul kalau boleh dek kali tu nak suruh ada perubahan ke apa mari buat ni lah. Kalau boleh nak suruh tak sewi anak-anak cucu apa sewi tinggal lah ni. Nah. Okey, soalan yang terakhir. Apa yang pakcik paling bangga tentang pekerjaan ni? Paling bangga ni jenis yo satu kerja mencabar so kita tebik laut ngangin ibu biasa. Lepas lagi hok kali lebih sikitnya kita boleh duduk dengan orang tua dekat. Dengan orang tua kita kan dari rumah ke orang tua ni tak boleh nak jalan jadi ada-ada adik-beradik tak mestinya kerja nelayan semua. Nah, ada hak di luar kat lupa mana kan hak sekolah. Kalau kita ni ada di kapal boleh tengok orang tua gitu bangga situ lah. Kita boleh tidak kan ni pula tu kita tradisional kita ni kalau boleh kita tak sewi matilah. Tengah nak ada sama. Kalau boleh nak lebih tambah pula. Kita sini. Tambah. Okey, itu saja soalan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.